Kenapa harga emas setiap syarikat tak sama? Kenapa harga public gold lebih mahal? Pertama sekali, kita kena faham bahawa harga emas bukan harga kawal selia KPDN seperti gula, tepung ataupun minyak. Setiap syarikat bebas meletakkan harga mereka sendiri bergantung kepada kos pengeluaran, kualiti dan modal bisnes masing-masing. Kebanyakan harga emas yang kelihatan murah sebenarnya merujuk kepada emas digital, bukan emas fizikal. Berbeza dengan public gold yang menjual emas fizikal sebenar, sudah siap ditempa dan boleh dipegang. Emas fizikal sememangnya lebih mahal kerana melibatkan kos produksi seperti kos cetakan dan pembungkusan, kos simpanan dan keselamatan, caj pengendalian dan pentadbiran. Jika emas digital ingin dikeluarkan dalam bentuk fizikal, semua kos tambahan ini tetap akan dikenakan dan akhirnya harga fizikal menjadi lebih tinggi dari jangkaan. Jadi murah di depan, mahal di belakang. Ramai penyimpan emas baru hanya lihat harga semasa membeli, tetapi lupa untuk menilai potensi untung bila nak jual balik. Sebab itu, harga murah bukan satu-satunya penanda untung. Untuk menjamin keuntungan jangka masa panjang, ada 5 kriteria penting yang perlu dinilai sebelum tuan-puan membeli emas. Yang pertama adalah harga transparent dan tiada caj tersembunyi. Yang kedua adalah spread rendah. Spread di public gold hanyalah 6 hingga 9% saja. Yang ketiga, stok sentiasa tersedia dan tiada had pembelian. Dan yang keempat, proses jual balik mudah dan tidak cerewet. Dan yang kelima adalah cawangan yang banyak. Kita sudah ada pun 17 cawangan di seluruh Malaysia dan 7 cawangan di Indonesia. Dan kesemua syarat ini ada pada public gold. Tuan-puan boleh dengan yakin jual balik pun mudah. Itu yang kita nak sebagai penyimpan emas. Semoga bermanfaat. Boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun emas Get Public Gold secara percuma dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!